Selamat kata nak sambung video tadi. Gerak video tadi. Event Yusof Azmi tu, event Warzone tu, bagi Alih lah, dia macam support atlet Malaysia lah. Macam sebelum ni mana ada event gitu. Sebelum ni mana ada event gitu. Zaman Alih tak ada event gitu. Muay Thai tak maju lagi dalam Malaysia masa tu. Sekarang ni awak Muay Thai jaya dalam Malaysia, korang kena support lagi tu. Itulah nak naikkan atlet Malaysia, nak pergi ke World Championship, nak pergi tahap dunia. Saya mau faham. Event tu, yang Yusof Azmi buat tu, event tu habis berjuta. Saya mau kena support, Lepas tu nak ayat, yang Yusof Azmi fight tu, dia first time fight. Dia beza lah fight luar dengan fight atas ring dia lain. Dia memang betul-betul lain. Tapi saya mau kena fikir sebab event tu dia yang urus, dia yang fight. Tu lah. Banyak fikir yang kena buat tu. Tapi Alih respect lah Abang Yusof Azmi. Dia buat event terbesar tu nak bagi berjaya fighter-fighter Malaysia. Dari Alih respect ke Abang Yusof Azmi.